Jawab kuih kering tu. Okay, kuih kering. Satu set berapa betul? Satu set ada 10. Oh, 10 betul. Satu RM1? Satu RM1. RM1. Yang ni pula RM1? Yang ni kira satu set RM15. Boleh? Satu set Boleh? Baik. Ni semua buat sendiri eh? buat sendiri. Oh ya, tahunya. Habis kering awak ni kalau habis-habis ke macam mana? Top up lagi? Kalau yang ni kita top up. Kalau yang ni limited saja. Oh ya buat Limited 100. Mana satu hari jual 100 betul ke? Betul. Oh. Selain kering ada apa lagi? Selain kering kita ada cendol gula melaka. Cendol Melaka boleh? Ya, Nuri. 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 Ya, bang nak apa? Dia kata ada cendol. Ada cendol gula Melaka. Oh serius? Oh ya. Ya, kita jual dengan gula Melaka. Dalam ni ada apa cendol eh? Dalamnya ada kacang dengan jagung. Berapa ringgit tu? Macam ni RM5 je. Kita ada kedia 5 pieces. Lepas tu dengan cendol dapat RM8 je. Oh, tambah RM3 eh? Ya, betul. Baik. Habis kering awak ni dua-dua ni buka pukul apa ni? Buka pukul 8 sampai pukul 6. Yang ni lambat habis. Yang ni lambat habis lah. 100 pieces je. Selain tu gula Melaka tak jual gula Melaka? Gula melaka ada. Satu paket RM25 sahaja. Oh, yang ni? Yang ni perkataan gula melaka. Ni pun RM25. Oh, okey baik. Saya makan dulu eh. Okey. Sewa nice. Terima kasih.